Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Kota Damansara mutakhir ini ramai yang mengunjungi untuk menunaikan ibadah dan sebagainya. Permasalahannya adalah ketika mana hari Jumaat, kemungkinan dalam bulan Ramadan dan juga hari raya, hari kebesaran, kita menghadapi masalah untuk menampung kebanjiran jemaah yang hadir. Jadi hari ini saya menyeru kepada muslim muslimat yang berada di luar sana untuk sama-sama mewakaf dan menginfakkan sedikit bahagian untuk kita dirikan di tapak ini bangunan solat tambahan untuk menambahkan keselesaan kepada jemaah kita. Kerana pada hari Jumaat alangkah ralatnya hati ini bila melihat ada jemaah kita yang terpaksa bersolat di atas, bukan di atas orang kata inilah soft yang sebenarnya, maknanya beratapkan langit. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita dah membuka tabung, kita membuka wakaf. Jadi sama-samalah, ayo kita sama-sama untuk menyumbang ke tabung pembangunan Masjid Kota Damansara bagi penambahan Dewan Solat untuk memberi keselesaan kepada semua. Tugas kami mengurus dan memberikan keselesaan. Tugas tuan-tuan adalah untuk sama-sama menginfak dan juga mewakafkan untuk sama-sama kita beroleh kejayaan dan meraih rahmat, seterusnya redha dan juga saham di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.